Orang Kelang dah tahu ke belum? Ada satu warung makanan Johor yang bila korang masuk je mesti teringat atuk nenek korang. Mana lagi kalau bukan warung atuk nenek dekat Taman Sri Andalas Kelang. Warung ni berkonsepkan kampung halaman dan kediaman desa Inggeris. Barangan vintage pun banyak macam lampu dan Polaroid. Dah nama kedai masakan Johor, mestilah banyak makanan dari sana Ni nasi biryani gam ayam, portion dia banyak, kuah dia pun ngam. Makan dengan ayam lembut ni memang perfect. Yang ni laksa Johor, tekstur dia menarik, tak sama macam tempat lain rasa dia. Sekali suap terus rasa macam dekat Johor. Ini pula mi bandung muah daging. Punyalah banyak portion sampai tak nampak ada telur dalam ni. Makan dengan daging dan telur pula memang creamy habis. Ni wajib try kacang pul. Kuah pekat berkrim memang rasa rempah ratus dia tu. Cicah dengan roti bakar memang recommended sangat. Kalau nak side dish, kat sini ada cucur bawang dan mi siput. Bolehlah buat kudap-kudap dan alas perut. Nak sejukkan tekak, kat sini ada lai cikang. Isi dia memang full dan pelbagai. Kopi O kat sini pun wajib try. Memang kau rasa dia. Cicah dengan biskut sesuai makan petang. Kopi ais dan bandung ais ni pun memang dapat segarkan tekak lah Jadi tunggu apa lagi? Ajak semua kenalan korang datang warung atuk nenek ni untuk sama-sama bernostalgia sambil rasa makanan Johor yang ada dekat sini.